Next, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dalam dakwah. Kalau kita tengok secara definisinya seterusnya, amar ma'ruf bermaksud memerintahkan atau menyuruh kepada kebaikan. Nahi mungkar pula ialah mencegah atau memahami kemungkaran. Dan Al-Imam An-Nawawi nukilkan konsep amar ma'ruf nahi mungkar ialah mengajak, menyuruh dan menyeru ke arah kebaikan, mencegah atau menghalang daripada melakukan perkara mungkar atau perkara yang dia cegah oleh Islam. Maka ini secara sebutnya mudah, tetapi ketika melaksanakannya ia penuh dengan cubaan dan juga ujian. Menyuruh manusia kepada kebaikan itu tidak banyak ditentang, tetapi bila mula kita mencegah daripada kemungkaran, akan mula ada orang yang menentang dan juga mencabar kita. Pada waktu ini tidak ada kekuatan melainkan kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kat sini kaitannya dengan solat yang kita lakukan. Kerana solat itu adalah hubungan yang sangat kuat di antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sepanjang-panjang waktu solat itu pula waktu yang paling seorang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala ialah ketika sujud. Aqrab, waktu yang paling dekat dengan Allah taala ketika seseorang sujud. Dan Nabi suruh buat apa ketika sujud? Oleh kerana waktu itu waktu yang paling hampir, fa'akthirud du'a, perbanyakkanlah berdoa. Apa yang kita nak doakan? Doa supaya dipermudahkan urusan dakwah, doa supaya orang yang kita dakwahkan itu dilembutkan hatinya. Kerana bukan mudah untuk kita mengajak manusia. Kalaulah yang kita ajak itu kayu, diangkat, dia ikut. Bawa ke sana, dia ikut, jarang patah balik. Tetapi kalau namanya manusia yang tidak ikut, yang cakap tidak mau ikut, ramai. Yang dah ikut patah balik pun ramai. Bayangkan Al-Quran menyebut tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ada yang bertambah illa firara, melainkan yang bertambah yang lari. Ini cerita dan juga berkaitan dengan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Tetapi Masya Allah, next, Allah menyebut tentang umat ini sebagai umat yang terbaik kerana jalan yang perlu untuk dilalui berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Itu tidak akan boleh berpisah di antara yang dipanggil status sebaik-baik ummah dengan kerja dan jalan amar ma'ruf dan nahi munkar yang pastinya adalah selepas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa kita disuruh untuk berdakwah juga, walaupun nanti mungkin ada orang yang tidak ikut. Ayat seterusnya, surah Al-Anfal ayat 25, Allah bagi ingatan kepada kita, ada satu musibah yang akan menimpa kepada manusia secara umum. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah, jaga diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa kepada bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Maksudnya kalau tak kerjakan amar ma'ruf nahi munkar, ada kezaliman, ada dosa yang dilakukan oleh orang lain, sehingga kita biarkan. Dia tak akan hanya kena kepada orang yang berdosa sahaja, dia akan umum, termasuk kepada orang-orang soleh dan orang-orang baik di tempat itu kerana tidak melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Seterusnya, kalau kita teliti pula apa yang disebut oleh Nabi SAW, Nabi menyebut man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa yang tengok ataupun siapa yang tahu, hendaklah dia tukar ataupun dia ubah ataupun dia cegah
ikut kepada kekuatan dan kapasiti di kelasnya masing-masing. Ada yang boleh gunakan tangan, ada yang boleh gunakan lisan, ada yang tidak mampu buat selain daripada hatinya, maka dia hanya engkar kepada mungkar itu dengan hatinya. Ini semua cerita tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yang kalau kita bicarakan ia cukup luas dan juga besar, sama juga dengan cerita dakwah tadi. Cuma bagaimana kita nak pastikan solat kita yang kita lakukan tiap-tiap hari itu boleh menjadi senjata yang ampuh untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Saya ada membaca satu kitab yang bagus untuk dibaca, iaitulah kitab Mahasinus Syari'ati fi Furu'is Syafi'iyyati. Mahasin, keindahan dan keelokan syariah dalam perkara-perkara furu' mazhab Syafi'i, yang dikarang oleh Al-Allamah Imam Abu Bakar Muhammad Ibn Ismail Ibn Ali Ibn Ismail Ibn Asyashi Al-Ma'ruf bil Qaffal Al-Kabir. Gelaran ni kalau kita cari namanya Qaffal, Imam Al-Qaffal Al-Kabir. Ada satu lagi seorang Imam Qaffal As-Saghir, yang ni yang kabir. Dia menghuraikan dan membicarakan berkaitan dengan solat, berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan haji. Semua itu walaupun dia adalah ta'abbudi, ibadah semata-mata, ada ataupun tidak hikmah dan juga faedah daripadanya. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ambil beberapa pendapat para ulama yang menceritakan bila dia bincang bab fiqh, maka dia akan kata hikmah fi masyru'iyati hadhihi hadhi. Apakah hikmah pensyariatan ibadah ini? Sebagai contoh, ini musim nak korban, harganya Masya Allah tiap tahun meningkat, tak pernah turun. 850, 900, ada sampai 1000 dan seumpamanya, tak pernah turun. Kalau kita bicarakan tajuk ini di bawah tajuk Al-Udhiyah di dalam mazhab Asy-Syafi'i, biasanya selepas definisi, selepas daripada dalil, kemudian akan pergi hikmah. Kerana apa? Nak jelaskan kepada masyarakat, kalau sampai kita susah sangat untuk melakukan ibadah ini, tengok ini dia senarai hikmah dan kelebihan daripada apa yang kita akan dapat daripada ibadah yang kita kerjakan. Antaranya dalam fiqh al-manhaji ala madhhabi Imam Asy-Syafi'i, Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Buwa, begitu juga dengan Syekh Ali Syarbaji, menyebutkan bahawa sesungguhnya selepas daripada dia ibadah, yang kedua menghidupkan berkaitan dengan pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS, adif ila dhalik, aku ingin tambah satu lagi, ma fiha minal muasati lil fuqara wa idkhal as-surur ala qulubihim. Di dalam ibadah korban ini, Allah Ta'ala jadikan ia sebagai satu ibadah yang dengannya ia adalah membantu dan menolong orang-orang fakir. Macam mana dia boleh bantu orang fakir? Pergi tajuk belakang saya ni, nak habis tajuk tu, tengah-tengah kita tinggalkan pun tak apa, iaitu ma yusna'u bil udhiyati ba'da dhabhiha. Apakah yang perlu dilakukan kepada binatang korban selepas daripada disembelih, dicadangkan? Yang pertama, jazalahu ay al-mudahhi, orang yang berkorban. Sekarang ni kita kata penama korban, peserta korban, boleh untuk dia makan masya'ah, banyak mana yang dia nak makan, ala, dengan syarat ayyatasaddaqa bi syai'in minha, mesti sedekahkan kepada fakir miskin sebahagian kecil daripadanya. Ataupun yang kedua, wal afdal, yang afdal dia makan sikit saja, yang dia sedekah kepada fakir miskin adalah majoriti yang banyak. Yang ketiga, cara yang ketiga, bahagi tiga. Fulus dia makan 1/3, fulus dia sedekah kepada fakir miskin, fulus yang terakhir dia hadiah kepada jiran wa ashab, walaupun wa in kanu minal aghniya, walaupun mereka ini orang-orang kaya. Tengok tiga ini, rupa-rupanya semua model cara agihan daging korban mesti ada bahagian fakir miskin. Mazhab Syafi'i keluarkan hukum, wajib
diberikan kepada fakir miskin walau satu juzuk daripadanya. Kemudian didatangkan dalil wa at'imul ba'isal faqir, firman Allah Ta'ala, berilah makan kepada orang yang tidak punya apa-apa, yang fakir. Fi'il amar. Kemudian suruhan itu menunjukkan kepada wajib. Jadi ini contoh para ulama menceritakan hikmah. Sebab itu hikmah, kelebihan, faedah boleh jadi tidak diketahui, boleh jadi ada disebut di dalam Al-Quran, diistimbatkan daripada ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW. Tengok apa kata Imam Al-Qaffal berkaitan dengan solat. Makna solati raji'un ila ma qadimna dzakarahu min at-tadallul lillah. Ulang balik sebab ni dah tajuk tengah-tengah. Dia pun kata bahawa makna solat itu adalah at-tadallul lillah, iaitu kita tunjuk rasa hina kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-dhul iaitu rasa hina. Macam mana kalau kita sembahyang tidak ada perasaan itu? Bajunya tidak sempurna, solatnya juga tidak dijaga waktunya. Macam mana dia nak sampai kepada peringkat nanti supaya pahala puasanya penuh? Ini satu hadis Nabi SAW di dalam Sunan Abi Dawud daripada Ammar ibn Yasir radhiyallahu an, menyebut bahawa Nabi SAW bersabda, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushuru salatihi tusu'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha wan nisfuha. Ada orang yang solat, habis solatnya dia pun beredar. Tajuk pun di bawah tajuk solat. Seorang lelaki yang solat, habis daripada solat dia beredar. Lalu Nabi kata, tiadalah yang dicatatkan untuknya, maknanya pahalanya, melainkan ada yang dapat 1/10, ada yang dapat 1/9 daripada solatnya, ada yang dapat 1/8. Semakin banyak yang teruk 1/10, sebab itu paling kecil pada sudut pecahan. Ada yang dapat 1/7, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/5, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/3, dan ada yang dapat 1/2. Kalau kita baca syarah, apa ceritanya? Kembali kepada cara pelaksanaan solatnya. Macam mana dengan khusyuknya? Macam mana dengan kalau dia rukun, maka rukunnya macam mana? Ni kalau rukun memang tidak boleh ada kompromi. Kalau sekiranya tidak ada rukun, tak cukup rukun, maka tidak sah solatnya. Bagaimana dengan sunat aba'ah mazhab Syafi'i? Bagaimana dengan sunat hayat? Bagaimana semua itu akan memberi kesan kepada ibadah. Sebab Nabi kata ada yang dapat 1/10, ada yang dapat 1/9. Saya baca hadis ini, mujur tak ada yang dapat 1/100. Tinggi jugalah 1/10 tu. Walaupun tak tinggi, tapi maknanya okey lah. Cuma kenapa sampai tak dapat penuh? Itu persoalannya. Kita ni begitu sibuk sehingga tidak menjaga perkara-perkara yang perlu dijaga. Tak sempat sangatlah nampaknya. Pada akhir zaman ni sibuk bila kita cerita imam-imam dahulu membaca Al-Quran, beribadah. Begitu keadaannya, kita jadi terkejut sebab kita tak pernah buat. Dalam Lataif Al-Ma'arif diceritakan Imam Asy-Syafi'i, imam madhab kita yang meninggal pada tahun 204 Hijrah, orang alim yang paling kami kenal kuat baca Quran, khususnya bulan Ramadan, Al-Imam Asy-Syafi'i. Bulan Ramadan sahaja khatam sebanyak 60 kali. Itu pun terkejut sebab kita nak khatam sekali pun tak dapat pas. Akhirnya cari alasan. Dia boleh lah ustaz, dia tak kerja kat Kisah, dia tak ada program dengan tuanku, dia tak sibuk nak beli makan.
dekat bazar Ramadan, dia tak kena traffic jam. Ni mula 23 sampai 28 jam pula, jalan ditutup secara berperingkat, habis program kena pindah tempat. Kita akan jadi alasan. Dan apa? Akhirnya nak dibandingkan dengan apa yang para ulama buat, memang kita tak pernah buat, lalu kita terkejut. Datang kumpulan kata mustahil. Tak logik dah. Ini mesti geng-geng mazhab Syafi'i yang tegar lah ni. Dia keluar. Baik. Kita tengok Nabi SAW solatnya. Imam Syafi'i bukan maksum. Kita tengok Rasulullah SAW, hadis daripada Ibn Mas'ud, hadis daripada Ibn Hudzaifah Al-Yaman yang menyebut Nabi solat pada waktu malam, iaitu ada sahabat Nabi di belakang ikut. Ini namanya solat berjemaah. Ada yang kata solat qiyamul lail tak boleh berjemaah, itu bid'ah. Kalau tak boleh berjemaah, kau baca kuat 2 kali bid'ah, dia kata. Contohnya kerana mungkin tak berjumpa dengan hadis ini. Macam mana Ibn Mas'ud kata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin zata lailatin fa aqala qiyamah hatta hamamtu bi amri su." Aku solat di belakang Nabi pada satu malam, Nabi panjangkan berdirinya sehingga aku terdetik nak buat perkara tak elok. Orang ramai dengar apa kata Ibn Mas'ud, tanya, "Qila ma hamamta bi?" Kau niat nak buat apa? Dia pun kata, "Hamamtu an ajlisa wa ada'ah." Aku terdetik dalam hati nak duduk saja, tinggalkan Nabi solat berjemaah seorang-seorang. Aku nak tinggalkan Nabi, aku nak duduk berehat. Maknanya tak mampu untuk ikut, iaitu Nabi SAW. Ini belum kita dapat lagi sebenarnya berapa lama. Datang riwayat Hudzaifah Al-Yaman. Hudzaifah kata, aku solat di belakang Nabi pada satu malam. Selepas Nabi baca Al-Fatihah, kemudian Nabi baca ayat-ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah. Hudzaifah kata, ayat 100 nanti berhentilah Nabi SAW. Dia jangka ayat 100 rukuk, berhenti. Tiba-tiba Nabi teruskan bacaannya sehingga habis surah Al-Baqarah. Habis surah Al-Baqarah, thumma ftataha. Kemudian Nabi buka pula dengan surah Ali Imran. Kita biasa witir, qul huwallahu ahad, belum rukuk, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Itu pun rasa mengah dah. 3 surah pula. Ini bukannya qul huwallahu ahad, ini Al-Baqarah, kemudian Ali Imran. Al-Baqarah saja 3 juzuk setengah. Kemudian Ali Imran, maknanya 2 juzuk setengah masuk 3 juzuk tu tengah-tengah. Juzuk tapi kurang satu muka surat jadi setengah lah, juzuk ketiga. Kemudian Ali Imran. Habis Ali Imran, Nabi baca pula surah Al-Ma'idah dalam satu riwayat. Habis Al-Ma'idah barulah Nabi rukuk. Rukuknya Nabi lamanya macam berdirinya. Pukul berapa nak mula qiyam ni? Boleh mula 5.30. Belum Baqarah dah azan lah. Belum ambil Baqarah. Baik. Selain daripada itu, indalla ala syai'in fa innahu yadullu ala jawazi qira'ah jahriyah. Satu, berjemaahnya. Yang kedua, ini juga menunjukkan boleh imam solat qiyamul lail pada waktu malam bacaan kuat. Kenapa? Kerana Hudzaifah kata Nabi baca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran. Kalau dia tak dengar apa Nabi baca, macam mana dia tahu tu Al-Baqarah? Yang tak tahu, walaupun imam baca kuat, kita baca surah apa ni? Itu kita. Para sahabat tahu. Baik, lama. Akhirnya kita kata tak logik. Sebab apa? Kita qiyamul lail cepat. Jadi Masya Allah, tadallul lillahi subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qaffal juga menyebut tentang rakaat, Masya Allah, baca jadi reka. Cuma saya tak masukkan dalam slide ni. Antaranya menyebut bahawa rakaat di dalam solat itu ada 3 saja. Sama ada dia paling banyak 4, ataupun paling sikit 2, ataupun tengah-tengah 3. 4 Zuhur, Asar, Isya.
dua, iaitu solat subuh, dan juga solat Jumaat 2 rakaat. Kemudian maghrib adalah 3 rakaat. Angka 4 bagi semua solat itu adalah akmalul adad fi syariah. Ia adalah angka yang paling sempurna dalam syariat, dan ini diakui dalam bidang-bidang lain. 4, sebelumnya 3, sebelumnya 2, sebelumnya 1. 1 ditambah 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 4 jadi 10. Tidak ada angka lain yang diperlukan selepas 10, kerana semuanya akan mengulang balik 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Ini boleh buat diskusi kitab kan? Tentang Al-Qaffal punya. Maknanya Masya Allah, ini mungkin akan menarik untuk kita sempurnakan ibadah solat yang kita lakukan, supaya dia boleh menjadi senjata yang ampuh untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang terakhir, mekanisme solat dan amar ma'ruf nahi munkar. Sedikit catatan: membentuk disiplin dan keteguhan hati, menyucikan jiwa, meningkatkan takwa, menanam rasa takut kepada Allah, memberi keberanian menegur dan menyeru, menghubungkan ilmu dan juga amal. Solat bukan sekadar sekali ibadah saja, tetapi energi rohani yang menjelma sebagai senjata ampuh untuk menegakkan kebaikan dan menolak kemungkaran dalam kehidupan. Cukup sekadar itu pada petang ini. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit daripada apa yang dikongsikan daripada kitab-kitab para ulama yang begitu banyak boleh kita baca. Jadi saya mengambil kesempatan ucap terima kasih kepada pihak Salimah, begitu juga dengan pihak sekolah Polis Islam Sultan Adam Shah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program literasi dakwah, pengukuhan literasi dakwah bakal da'i, solat senjata ampuh, amar ma'ruf dan nahi munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.